Selesai hari pertama. Alhamdulillah. Esok tak tahu lagi macam mana rezeki. Apa lagi? Assalamualaikum guys. Hari ni kita mancing di Taman Negara Kuala Lekoh, Kelantan. Kita mancingkan kelah ikan tengas. Okey, jom kita mancing. Okey bang, kata-kata sikit. Mudah-mudahan selamat pergi, selamat balik kami semualah. Kami minta semua doa dan tu lah. Bye. Kami gembira sampai di sini ya. Ai, Saya nak pergi makan. Din. Oh, saya kena halau rumah. Okey, organizer. Terpaksa bawa kawan-kawan, teman kawan. Tak bawa siapa nak jaga dia orang kan. Itulah. Right. Fish on. Pagi ni selemak. Semak Kari. Oh, ayam. Putih. Nyam. IKO. Tim O. Makan dulu. Siap-siap kemah. Setting. Okey, ini barang kita akan bagi kat porter. Lebih kat kau bahagian ni. Atau bahagian Kumpul barang makan. Kalau nak biasa apa dah tu. Sun. Maksimum dalam 25 kilo. Oh, pasaran ni. Kuala Lekoh. Yeah. Ya. Dia jumpa bang. Ya. Okay, jom kita gerak ke Kuala Lekoh. muka-muka nak pewai. Mula-mula senyum ni lah. Naik jabatan kena 4 orang dulu. Okey. Peserta. Ada letak barang kat beg aku ke? Ada. Okey, atas jambatan. Oh, kena hati-hati. Muatan Pandai jadi apa? Wah. Mari. Ya. Oh, okey. Okey, Pak An, steady. Sambung lagi. Okey, ambillah. Okey. Tekan cross. Steady, Pak. Hati-hati. Kita akan cross sungai. Hati-hati. Aduk air, aduk air. Ramai lagi tunggu.
Ke atas. Dalam gambar ini penatnya dia. Ini. Kita Tengah azab ni dia. tengah azab Kau ambil gambar abang, abang tengah azab. Okey. Lepas 2 jam kita hantai. Ambil video sikit. Video. Enjoy ni, enjoy. Ya, cabaran kita untuk pergi ke Hulukoh. Air agak tinggi. Mana tadi hujan lebat ni. Dari sebelah sana pergi sebelah sini. Yang sebelah sana dia buat tutup daripada nampak. Nampak dah. Ramai lagi dekat atas tu. Tunggu. Pelan-pelan. Kita nak cross. Okey. Berehat makan. Si. Wah, ni macam-macam. Macam tu pun macam-macam. Macam tu pun boleh lah. Bukit Taubat. 20 minit lagi kita akan sampai ke destinasi. Syukur alhamdulillah sampai ke Camp Besu. Gubuk bawah ni. Okey, kita dah sampai. Kita dah buat campsite. Campsite. Cantik ni. Bos pun dah ready dah mancing tu. Good size. Mantap. Alhamdulillah. Good size. Oh, telan oh. Telan.
Yes. Up. Up. Baik, lepas balik. Baik. Ini hasil dia. Okey ah. Dari pukul 9 pagi sampai 5 petang. 20 ekor ada ni. Saiz king eh. Padu. Right. Come straight on. Besar. 2 kilo ah. Mau. Oh, size. Just hey. Mana? Oh, dapat. Ni ho, ni baru ikan. Gila kentang. Ni lagi ha. Betul-betul cai bawang ni. Aku ingat ikan sisik tadi. Banyak dah tambat. Ni ya. Tu dia. Besar.
Padahal laju aku jalan ni. Itu dia. Aku dah tekor je. Ni dia. Ini baru bau. Ini baru bau. Nak gambar ikan aku sama. Tambat-tambat. Oh, ni dia. Oh, tu dia. Makan. Dan goreng. Goreng. Chef Din. Bye. Oh, 95 kedua. Oh, kari eh. Kari. Tapi si payah bawang lah. Oh. Bawang. Kekepak. Nak kadih. Kita tengok hasil hari pertama. Apa dia hasil dia? Kita tengok. Oh, 1 jut. Itu 2 jut. Ini lagi. Tengok ni. Tak banyak pokok lembek tu. Unboxing. Tak sabar nanti ni. Air. Ni mancing saja. Hari pertama. Alhamdulillah. Esok tak tahu lagi macam mana rezeki. Apa lagi? Okay. Komplok. Apaan? Buat apa ni? Mana tu? Lumur-lumur je. Lumur-lumur. Oh boy. Pedas macam mana pun. Kita buat masak aluminium foil. Mana tu tak boleh ah? Bisa apa ni? Bisa ikan bakar je cukup dah. Nanti kita tengok hasil dia macam mana. Alright. Mana hantu Okey, kita unboxing. Ikan tengas. Dia ada bangun ni. Best ikan bakar. Ini hari. Okey bos. Berasap-rasap. Macam rasa sikit. Saya buat. Kita makan ramai-ramai. Mana pergi customer ni? Saya buat saya kawan tu kontes Pak Eko. Makan. Saya ambil lemak tak boleh lah. Kau makan. Okey, pagi ni kita masak singgang. Yes. Kan? Nasi. Okay. Nampak tu. Tunjuk sikit je, tak ada banyak. Oh, ini 4 kilo ni. Cantik. Baik ni. 4 kilo. Ni owner. Kalau nak umpan rahsia, jumpa dia. Okey, kita berada di lubuk Satu Jun. Besar
Yes. Strike yang pertama. Dia lebut lesung. Ya. Yeah. Okey, strike yang kedua. Dia lebut lesung. Ya, yang ni nampak saiz lebih elok, lebih kasar, lebih besar. Oh, dia melawan. Ikan masih kuat. Ini dia. Uish. Ya. Memberi tetangan yang sengit. Dia ada. Yeah, kelah. Dia ada, cuma malu-malu. Ikan yang kelima, dia lebut lesung. Tengas lagi nampaknya. Ikan yang keempat tadi, ikan kelah. Saiz. Okey, saya boleh tahan. Tengah setahun. Cantik. Kita delay balik lah. Besar ni. Kita nak yang besar-besar saja. Okey, boleh. Cantik. Terbaik. Alai. Gambar. Hasil. Taklah besar mana. Boleh lah. Lepas jian. Ada seekor. Kita akan cast and release lah. Sebab tak cukup besar untuk kita makan. Okey. Kita ambil sekadar untuk makan saja. Dah puas makan, kita akan buat sesi cast and release. Untuk akan datangnya lain kali kalau kita datang sini, insyaAllah ada rezeki lagi. Apa tu? Ada lagi lah. Ada lagi. Kita akan buat cast and release. Okey, cantik. Okey, release tahun lepas sebab kecil sangat nak makan.
Kita lepas untuk lain kali. Jom. Kita tengok. Abang nak lepas saya bang. Alamak. Alamak. Saja ni. Okey, terbaik. Saja je Sekarang Okey. Cash and release. Okey, release Saya lepas dulu Oh, abang lepas. Sayang lah abang ikan abang. Ikan kedua. Oh, kedua. Oh, beratur. Susun tu. Bye. Bye. Jangan mati. Tu dia. Oh. Dia datang balik. Ngam jaya. Misi dia. Jadi kami kenyang. Melantak kerja dia. Jadilah orang kampung. Ni ada lagi. Ada lagi? Ada lagi. Oh. Pancing abang lepas balik ya. Abang ni baiklah. Ngai lepas pula. Oh. Lepas lagi. Bersihkan badan. Oh. Kau ada? Oh. Kau ada? Oh, tak boleh tahan lah. Tengoklah. Kuat hati aku. Bos, Kuat hati aku. Dapat balik tu. Let's go. Kita cuba tangkap ikan dengan tangan lah. Ya. Kita tangkap bukan dengan tangan lah. Tapi kita lepas balik Kita lepas balik. Goreng ke tengah. Oh, mega-mega tu. Macam tu je. Okey, hari kedua kita masak. Baung. Oi, kepala baung besar tu. Kuah dia. Asam pedas. Goreng. Goreng. Tuh. Pala. Ikan. Ikan bakar. Goreng. Lo tak ngobrol. Ni kan apa? Ni dah tengah goreng lagi tu. Bai, aku masak apa, Bai? Letih makan ikan. Asam pedas. Asam pedas. Letih dah ikan ni. Oh, nice. Malam las kita masak. Makan ramai-ramai. Kelah bakar. Ada. Kelah. Kita masih hidup. Hari last sebelum kita balik. Kita nak adap lagi 8 jam ke 10 jam trekking. Semua dah setting barang-barang. Ambil makan seorang sikit untuk makan tengah hari. Ready. Siap-siap. Balik. Apa lagi meeting tu? Meeting untuk balik. Macam mana nak naik tak boleh ke tak boleh ni? Boleh Tercedok. Ni geng office. Kena naik ke? Balik nak kena lapor diri ke? Aduh. Nanti masuk YouTube. Yuk. Kita meeting dulu sebelum kita gerak.
Kita sekejap lagi. Okey. Time kita tak tahu pukul berapa sampai. Jangan duk tekan pukul berapa. Masa naik, masa turun bukit, tolong slow-slow, hati-hati. Okey, kita masuk alhamdulillah dah selamat. Tadi kita nak keluar. Nak sampai dekat surau, nak sampai dekat parking kereta, tak tahu macam mana lagi. Turun slow-slow. Track licin. Jangan sebab nak balik nak rushing sangat. Kita dah type lagi. Masa berapa balik ataupun datang masa lagi. Tapi tolong hati-hati setiap step. Lambat kita tapi. Pastikan semua air botol ada. Atas bukit nak ke sungai kedua, kita ambil masa. Kita bacaan doa dulu sebelum kita gerak. Okey. Ulu kau. Okey dah. Apa dah? Kau orang kampung. Kali lah tak ada ni. Tanya. Ambil satu. Masuk. Kat. Tin. Air. Tak kumpau dia, tak kumpau. Di. Bye. Next. Mari dah. Bos. Bye bye. Okey, balik ke lalu. Kita balik. Hari yang keempat. Let's go. Kita cross sungai. So. Jangan lupa subscribe Okey. Lintas sungai. Kali jengking kontrak ni. Hati-hati ya. Hati-hati. Kita halau dia lah. Cek. Masuk boy. Masuk ikut betul, masuk ikut betul. Hop. Janganlah ni buang aja. Jap. Okey. Dah. Buang. Right. Ni gerak balik. Tengok dia punya permainan oi. Kita lihat sana. Berehat kat sungai. Tak jauh dah pun. Bertokok lah. Patang bit. Macam pewai bang. Oh, pewai bang. 2 hari tak makan dah. Lapar. Baru kita tak tahu ikut kayu tu. Video ni. Ai, kau boleh tak itu. Kalau itu buat tu boleh tak tu? Tak makan tenaga. Ada makan bang, makan sini. Ikan cross. Seberang.
Lepas tu kita mendaki lagi. Itu dia. Ha. Tengok no. Ni di antara halangan Halangan. kalau nak bermain di jeram. Cross sungai. Doktor. Saya perlukan bos. Di lautan ada traffic jam. Ha ni, traffic jam sampai ujung sana tu. Nak saya tangga muka sini duduk belakang. Isi kenderaan. Mayday. Boleh. Peneng. Sumber pacak Pacak. Okey, tengok. Sumber pacak. Dengan detol. Pecah darah tu ya. Lari lintang bukang. Jatuh sendiri. Oh. Ini makan dia. Kaki tu. Okey, alhamdulillah. Trip 4 hari 3 malam di Kuala Lumpur. Selama trekking 6 jam. Tengok sana, pewai tak pewai. Misi berjaya. Allah dia yang tahu. Okey, sesi last salam-salaman sebelum kita bergerak ke rumah masing-masing. Okey. Kuala Lumpur.